Keranda terbang di Jerantut. Cerita ini dikatakan berlaku sebelum merdeka di sebuah kampung terpencil di Jerantut, Pahang. Malam itu sunyi. Penduduk kampung baru selesai mengadakan kenduri doa selamat. Mereka duduk bersembang di serambi rumah Tok Imam. Angin malam sejuk dan bulan mengambang penuh. Tiba-tiba kedengaran bunyi whoosh kuat dari arah kubur kampung. Semua orang terdiam. Bunyi itu datang lagi, kali ini disertai suara orang menangis perlahan. Salah seorang pemuda memberanikan diri pergi melihat. Dari jauh, dia nampak sesuatu yang mengejutkan. Sebuah keranda, lengkap dengan kain kapan putih, terbang rendah di atas tanah. Ia bergerak laju, melayang dari satu hujung kubur ke hujung yang lain. Penduduk kampung panik. Ada yang lari masuk rumah, ada yang melaungkan azan. Tetapi keranda itu terus berlegar-legar. Kadang-kadang berhenti di atas kubur lama, seolah-olah mencari sesuatu. Tok Imam segera mengajak semua membaca ayat kursi beramai-ramai. Perlahan-lahan, keranda itu berhenti bergerak, jatuh perlahan di tengah kubur, lalu gaib seperti asap disapu angin. Sejak malam itu, penduduk kampung percaya keranda itu milik roh yang tak tenang. Mereka mendirikan pagar di sekeliling kawasan kubur dan mengadakan tahlil selama 7 malam berturut-turut. Selepas itu, kejadian itu tidak pernah berulang lagi. Namun, sampai hari ini, orang tua kampung akan berpesan, jika terdengar bunyi seperti kayu dihempas atau kain berkibar di waktu malam, cepat masuk rumah. Kerana mungkin keranda terbang itu sedang mencari mangsanya.